bagi tempoh 2024 hingga 2025, MARA secara keseluruhannya melalui anak-anak syarikat MARA telah mencatatkan peningkatan hasil ataupun revenue sebanyak 10%, iaitu daripada 1.53 bilion pada 2024 kepada 1.69 bilion untuk tahun berakhir Disember 2025. Anak-anak syarikat MARA ini, sebahagian daripadanya ada 5 syarikat merupakan syarikat-syarikat yang kita panggil syarikat-syarikat pembangunan development company. Dia bukan syarikat komersial. Tetapi the rest, kita ada 12 adalah syarikat-syarikat komersial yang terletak di bawah MARA Corp. Jadi untuk syarikat-syarikat ataupun kumpulan MARA Corp, prestasi keuangan pada tahun 2025 menyaksikan hasil kumpulan melonjak daripada 1.026 bilion berbanding 917.26 bilion pada tahun sebelumnya, iaitu 2024, dan mencatatkan profit after tax sebanyak 85.9 juta. 85.9 juta. Jadi untuk syarikat-syarikat komersial MARA di bawah MARA Corp ini, kalau kita lihat prestasinya, kita bandingkan sejak daripada pada tahun 2021 dulu kita mencatatkan revenue berjumlah 152 juta sahaja, tapi pada tahun ini, pada tahun 2025 kita mencatatkan 1.026 bilion, maknanya peningkatan hampir 10 kali ganda. 10 kali ganda.